pengalaman-pengalaman lain selain daripada di Cybertel, mana tempat-tempat yang agak menakutkan dan menyeramkan? Okey, ada satu tempat ni saya pernah dipanggil oleh tuan rumah untuk datang berubat. Saya rasa saya tengok kat Melaka tu lah. Bukan kat Melaka, dekat Johor. Jadi saya pun datanglah satu rumah ni. Saya cakap macam ada lain macam. Kita masuk kan, dah borak-borak dengan tuan rumah kat luar. Saya pun masuk. Bila saya masuk, saya dapat rasa ada sesuatu yang benda yang tak bagus dalam rumah ni. Jadi saya tanya, dekat sini ada tangkal tak? Ada simpan apa-apa barang lama tak? Diorang pun tak tahu. Jadi dia kata kalau Kush boleh buat, Kush boleh detect benda tu, cubalah. Saya pun minta izin. Saya nak pusing rumah. Saya pusing. Rupanya dekat tempat saya masuk tu, mula-mula dekat atas tu ada satu macam tangkal lah. Ada satu kayu dan bawang putih dibalut dengan sesuatu lah. Jadi benda tu je dah bagi satu aura dan impak dalam hidup saya lah. Sepanjang saya pergi ke rumah-rumah orang ni, saya jarang rasa benda ni. Jadi bila saya masuk, saya rasa macam apa yang aku rasa rasa macam tak bagus langsung. Itu je yang saya tengah rasa waktu tu. Ini yang washing machine bergerak tu ke? Ya, betul. Ingatkan tu dekat Melaka. Itu dekat Johor. Live kau. Ada. Tuan rumah minta live. Jadi kalau dalam live kan orang cakap set up lah, setting lah. Macam mana saya nak set up sedangkan tuan rumah dekat depan rumah. Waktu tu saya seorang dan saya tak bawa apa-apa barang. Saya bawa stand je. Itu nampak aku tengok live tu kebetulan memang nampak yang bawah hook lah. Nampak lah tangkal tu. Yang tu waktu tu saya masuk, saya berubat dulu, saya buatkan air mandian bagi dia fresh dan sebagainya. Saya buang bisa dekat kaki akak ni, dan insya-Allah Sabtu ni saya datang lagi. Dan rumah tu alhamdulillah okey lah sekarang. Cuma cara waktu saya live tu saya pun tak sangka yang mesin basuh tu memang plug dia on. Cuma kita kalau nak gerakkan dia, kita kena pusing. Dia mesin lama-lama punya. Tapi orang lama punya mesin basuh nak pusing dia ada bunyi tau. Crank. Tapi ni tak ada bunyi, tahu-tahu bergerak je. Dan rumah tu memang rasa aura dia lain. Pinggan mangkuk itu kalau saya baca, kita provoke lagi kan. Kita baca Al-Quran ni memang benda tu lari. Tapi tak semestinya dia lari, dia tak datang balik. Dia lari mungkin dia akan bawa dia punya geng-geng community dia. Okey, budak ni macam ya je kan. Dia nak test kita ni, jom kita bagi dan itu. Boleh jadi benda tu juga. Itu kefahaman saya lah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Dan waktu tu saya cuba lagi baca. Kita baca salah satunya contoh, saya selalu tekankan ayat surah Asy-Syu'ara ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza batashtum jabbarin. Maksudnya, dan apabila kamu menyiksa sebagai orang kejam dan bengis. Ayat tu untuk orang sakit sendi dan lutut. Tapi orang tak faham. Apa ayat sakit sendi, sakit lutut pula? Jadi sakit sendi, sakit lutut ni boleh jadi tak jin duduk dekat sendi-sendi kita, darah kita, pelipat kita. Itu ayat yang sebenar. Jadi kita boleh gunakan untuk benda lain juga. Macam ayat kursi. Ayat kursi untuk apa? Macam-macam. Bukan satu benda je kita boleh gunakan, betul? So saya tekankan ayat tu dekat rumah tu. Awak tengok kan, jatuh pinggan mangkuk, gelas dan sebagainya. Sampai saya cakap, Kak minta maaf, tuan rumah minta maaf, saya kemas balik. Bawang jatuh tiba-tiba. Angker lah tempat tu. Itu rumah Rumah pusaka. Rumah pusaka.